pergi memburu di Taman Rimba, mencari paksi bulan dan bintang. Yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba, yang dinanti-nantikan telah pun datang. Atas nama yang empunya majlis, atas nama yang empunya hajat, atas nama kaum kerabat, ketibaan perarakan pasangan pengantin kita sambut dengan penuh istiadat. Hadirin sekalian, diumumkan ketibaan pasangan Raja Sehari Muhammad Aiman bin Muhammad Munir dan Siti Zainab Zulfa binti Zulkifli Lubis. Sama-sama kita saksikan. وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى. Diraihkan pada hari yang berbahagia ini, Raja Sehari yang membina mahlika cinta di antara Muhammad Aiman bin Muhammad Munir dan pasangan hatinya Siti Zainab Zulfa binti Zulkifli Lubis. Seterusnya yang dihormati datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Harum semerbak si bunga rampai, sekutu mawar sudah disunting. Duduk keliling tetamu yang ramai, melihat pengantin duduk bersanding. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat datang ke majlis walimatul urus bagi meraihkan cinta buat pasangan Aiman dan Zainab. Seterusnya saudara, bagi memulakan acara majlis, alangkah indahnya, alangkah moleknya dapat kita bersama-sama mendahului dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan bersama-sama juga menadahkan tangan memohon doa. Maha Penyayang, kami memohon kepadamu ya Allah, berkatilah perkahwinan pasangan pengantin ini ya Allah, Muhammad Aiman bin Muhammad Munir dan pasangannya Siti Zainab Zulfa binti Zulkifli Lubis. Kurniakanlah kepada mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah rumah tangga mereka penuh dengan ketenangan, kasih sayang dan keberkatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Satukanlah hati mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kuatkanlah ikatan cinta mereka dengan iman dan taqwa. Jauhkanlah mereka daripada segala ujian yang melemahkan.